Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazih bin Muhammad Yusof dari kelas PMK 2 PPSMP 2025-2030. Hari ini saya akan membentangkan ataupun membincangkan tentang seorang khalifah yang bernama Omar bin Al-Khattab. Jadi dalam slide ini saya akan memberitahu latar belakangnya, kepentingannya, kesan kepada generasi Islam sekarang dan juga apakah sumbangan yang telah diberikan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab kepada umat Islam. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menerangkan tentang biodata seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, iaitu Saidina Umar bin Al-Khattab. Nama penuhnya ialah Umar bin Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qadr bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lau bin Fir. Beliau lahir pada tahun 583 Masihi, iaitu kira-kira 13 tahun sesudah kelahiran Rasulullah dan selepas peristiwa tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha, seperti yang disebut oleh Imam Nawawi. Ini menunjukkan beliau membesar dalam zaman jahiliah sebelum menerima hidayah Islam. Sebelum beliau ni memeluk Islam, pelbagai kekejaman yang telah beliau lakukan. Antaranya adalah kekejaman yang dilakukan terhadap hambanya yang bernama Lubainah kerana telah memeluk Islam. Kerana Lubainah ni telah memeluk Islam. Tetapi kerana teguh dan kuatnya imam hamba yang bernama Lubainah ni menyebabkan Umar dengan sendirinya berasa jemu untuk menganiaya lagi dan akhirnya menyebabkan hamba yang bernama Lurainah ini dijual kepada Abu Bakar As-Siddiq. Keadaan ini menyebabkan Lurainah bebas dari cengkaman Umar sekaligus bebas daripada menjadi hamba kerana Lubainah ni kemudiannya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ni berketurunan Bani Adi, iaitu salah satu bani dalam kabilah Quraisy yang dipandang mulia, megah, yang berkedudukan tinggi, dan beliau juga merupakan salah seorang anak bangsawan Quraisy. Kabilah ini terkenal dengan peranan dalam pentadbiran dan urusan diplomatik sebelum kedatangan Islam. Berdasarkan catatan, keturunan ayah kandungnya ialah Al-Khattab bin Naufal ternyata terbukti masih mempunyai pertalian darah dengan nenek Nabi. Dengan nenek-nenek Nabi. Macam itulah. Manakala ibu kandungnya pula iaitu Hantamah binti Hasham bin Mughirah adalah anak bapa saudara dari pahlawan Islam iaitu Khalid bin Walid. Baiklah, yang seterusnya iaitu beliau ni dikenali dengan gelaran Al-Faruq yang bermaksud pembeza antara yang benar dan yang batil. Gelaran ini diberikan kerana ketegasan dan keberanian beliau dalam menegakkan kebenaran walaupun berhadapan dengan tentangannya. Beliau ni dilahirkan kira-kira 13 tahun selepas peristiwa tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha, seperti yang disebut oleh Imam Nawawi. Dari segi kepimpinan pula, beliau ni merupakan Khalifah Ar-Rashidin yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dilantik pada tahun 634 Masihi. Tempoh pemerintahan beliau adalah selama 10 tahun. Dan dalam tempoh ini banyak perubahan besar berlaku seperti perluasan wilayah Islam dan pembentukan sistem takbiran yang terurus. Omar bin Affan Umar bin Al-Khattab. Beliau wafat ni pada tahun 23 Hijrah bersamaan 644 Masihi pada usia 63 tahun, iaitu umur yang sama seperti kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya kita lihat beberapa peristiwa ataupun sumbangan yang berlaku ataupun yang telah disumbangkan
oleh pemerintah Saidina Umar yang menunjukkan kebijaksanaan dan kehebatan beliau sebagai seorang pemimpin Islam. Yang pertama adalah pembukaan wilayah yang besar. Antara peristiwa paling penting ialah perluasan wilayah Islam ke kawasan besar seperti Empayar Parsi, Syam dan juga Mesir. Pada zaman pemerintahan beliau, tentera Islam ni berjaya menewaskan dua kuasa besar dunia ketika itu, iaitu Empayar Parsi dan juga Byzantine. Antara peristiwa penting yang berlaku ialah Perang Yarmouk dan Perang Qadisiyah yang menjadi titik kemenangan besar umat Islam. Namun, apa yang penting untuk kita faham ialah pembukaan wilayah ni bukan sekadar penaklukan ketenteraan semata-mata. Sebaliknya, membawa bersama sistem keadilan Islam di mana rakyat diberi layanan yang adil tanpa mengira agama atau bangsa. Selain itu, masyarakat setempat juga diberikan kebebasan beragama dan tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Ini menunjukkan bahawa Islam berkembang melalui keadilan dan akhlak, bukan paksaan. Tambahan pula, sistem pentadbiran yang lebih tersusun turut diperkenalkan di wilayah-wilayah tersebut, menjadi kehidupan rakyat lebih stabil dan teratur. Yang kedua adalah penubuhan sistem pentadbiran negara. Saidina Umar terkenal dengan pembaharuan dalam sistem pentadbiran negara. Beliau ni telah memperkenalkan beberapa institusi penting seperti Diwan, iaitu sistem rekod bagi tentera dan kewangan negara. Melalui sistem ini, pengurusan gaji dan perbelanjaan negara menjadi lebih sistematik dan baik. Selain itu, beliau juga membahagikan wilayah Islam kepada beberapa kawasan pentadbiran dan melantik gubernur untuk mentadbir setiap wilayah. Namun, pelantikan ini bukan secara bebas kerana Saidina Umar ni sentiasa memantau dan menilai prestasi mereka bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Seterusnya, kita lihat kepada penyusunan sistem kehakiman yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dalam aspek ini, Saidina Umar telah melakukan pembaharuan besar dalam memisahkan kuasa kehakiman daripada kuasa pentadbiran. Ini maksud hakim ataupun qadi tidak boleh dipengaruhi oleh gubernur atau pemimpin wilayah dalam membuat keputusan. Beliau ni melantik qadi yang berkelayakan, berilmu dan berintegriti tinggi untuk mengendalikan kes-kes dalam masyarakat. Pelantikan ini dibuat dengan sangat teliti bagi memastikan individu ni yang benar-benar layak diberikan tanggungjawab. Selain itu, Saidina Umar juga menetapkan bahawa seseorang hakim perlu bersikap adil kepada semua pihak tanpa mengira status sama ada orang kaya, miskin, pemimpin ataupun rakyat. Apa yang lebih menarik ialah beliau ni turut memberi garis panduan kepada para hakim, antaranya tidak membuat keputusan dalam keadaan marah, mendengar hujah kedua-dua pihak secara adil. Jadi ini menunjukkan bahawa sistem kehakiman pada zaman beliau ni adalah mempunyai etika ataupun prinsip yang jelas sama seperti sistem kehakiman moden hari ini. Dan yang terakhir adalah pengurusan Baitul Mal. Pengurusan Baitul Mal ni adalah sistem kewangan negara Islam. Saidina Umar ni telah menubuhkan Baitul Mal yang tersusun untuk menguruskan harta negara dengan amanah yang telus. Dana dalam Baitul Mal ni digunakan untuk pelbagai tujuan seperti membantu golongan miskin, membayar gaji tentera serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terjaga. Jadi ini menunjukkan bahawa konsep negara berkebajikan sebenarnya telah dilaksanakan sejak awal zaman pemerintahan Islam lagi. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat kepada kebijaksanaan Saidina Umar Ibn Al-Khattab dalam aspek pentadbiran yang menjadikan pemerintahan ni sangat tersusun dan berkesan. Okey, yang pertama adalah sistem pentadbiran berstruktur. Antara kebijaksanaan utama beliau ialah membina sistem pentadbiran yang berstruktur. Saidina Umar ni telah membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian dan melantik gubernur yang berkelayakan untuk mentadbir setiap kawasan. Namun, pelantikan ini bukan sekadar melihat kepimpinan, tapi disertakan dengan syarat yang ketat. Sebagai contoh, setiap pegawai perlu mengisytiharkan harta mereka, tidak dibenarkan hidup secara mewah dan sentiasa berada di bawah pemantauan.
Langkah ini sangat penting kerana ia dapat mengelakkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pemimpin. Jadi ini menunjukkan bahawa Saidina Umar ni sangat menitik beratkan integriti dalam pentadbiran. Baiklah, yang kedua pula adalah pemantauan dan accountability. Seterusnya dari segi pemantauan ni, Saidina Umar ni mengamalkan pendekatan yang sangat unik dan berkesan. Beliau sering menyamar dan turun sendiri melihat keadaan rakyat tanpa pengetahuan pegawai-pegawai lain. Tujuannya adalah beliau nak mendapatkan gambaran sebenar kehidupan rakyat. Bukan sekadar bergantung kepada laporan yang mungkin tidak tepat. Melalui cara ini, beliau ni dapat mengenal pasti masalah rakyat dengan lebih dekat dan mengambil tindakan yang segera. Jadi pendekatan ini menunjukkan konsep accountability yang sangat maju, di mana seorang pemimpin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebajikan rakyat. Yang ketiga pula adalah prinsip syura, iaitu Saidina Umar ni mengamalkan prinsip syura, iaitu membuat keputusan melalui perbincangan dengan para sahabat. Dalam setiap perkara penting, beliau tidak membuat keputusan secara terburu-buru, tapi akan mendapatkan pandangan daripada orang lain yang berilmu dan berpengalaman. Pendekatan ini sangat penting kerana memastikan bahawa setiap keputusan yang dibuat adalah lebih matang dan adil. Selain itu juga ia menggalakkan berlakunya ia dapat mengelakkan berlakunya kesilapan daripada akibat keputusan secara individu tanpa pertimbangan. Baiklah, yang seterusnya dan yang terakhir adalah pembahagian wilayah serta pengisytiharaan harta. Sebagai tambahan, Saidina Umar ni membahagikan empayar Islam secara sistematik kepada wilayah seperti Syam, Mesir dan Iraq. Setiap wilayah ni mempunyai struktur pentadbiran lengkap seperti gubernur, setiausaha dan pegawai khas. Ini memudahkan pengurusan kawasan yang luas supaya menjadi lebih teratur. Selain itu, sistem pengisytiharaan harta pegawai juga dilaksanakan di mana setiap pegawai perlu melaporkan harta mereka sebelum dan selepas memegang jawatan. Jadi jika terdapat peningkatan harta yang mencurigakan, siasatan akan dijalankan. Langkah ini menunjukkan bahawa sistem pentadbiran pada zaman Saidina Umar sudah mempunyai unsur ketulusan yang sangat tinggi. Okey, baiklah. Untuk yang seterusnya, kita lihat kepada kebijaksanaan Saidina Umar Ibn Al-Khattab dalam aspek keadilan sosial yang menunjukkan betapa Islam sangat menitik beratkan keadilan dan kebajikan rakyat. Okey, baik. Yang pertama adalah keadilan tanpa diskriminasi. Antara prinsip utama yang diamalkan ialah keadilan tanpa diskriminasi. Saidina Umar tidak membezakan antara rakyat biasa dengan golongan elit atau pemimpin. Semua orang dilayan sama rata di sisi undang-undang. Terdapat satu kisah terkenal di mana anak seorang gubernur ni telah dihukum kerana menzalimi rakyat biasa. Walaupun dia berasal daripada keluarga yang berpengaruh, hukuman tetap dijalankan tanpa sebarang kompromi. Peristiwa ini jelas menunjukkan bahawa keadilan dalam Islam adalah tegas dan tidak bertolak ansur. Kebajikan rakyat yang kedua pula adalah kebajikan rakyat, iaitu antara usaha yang dilakukan ialah memberikan bantuan kepada fakir miskin serta menyediakan allowance untuk bayi dan warga emas. Apa yang lebih menyentuh hati adalah apabila beliau sendiri pernah memikul makanan pada waktu malam untuk membantu keluarga miskin tanpa pengetahuan orang lain. Perbuatan ini menunjukkan bahawa beliau bukan sekadar memberi arahan tapi turun sendiri membantu rakyat. Ini melambangkan sifat seorang pemimpin yang benar-benar menjiwai rakyat, yang berjiwa rakyat dan penuh empati. Yang ketiga pula adalah perlindungan hak bukan Islam. Seterusnya, Saidina Umar ni memberikan perlindungan kepada golongan bukan Islam. Mereka diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama masing-masing serta dilindungi daripada sebarang penindasan. Hal ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang adil dan toleransi serta menghormati kepelbagaian dalam masyarakat. Pendekatan ini juga menyebabkan ramai orang tertarik untuk mengenal Islam dengan lebih dekat. Okey, yang terakhir adalah kesamarataan dan peranan Baitul Mal. Saidina Umar juga menegakkan prinsip kesamarataan di sisi undang-undang di mana semua rakyat ni mempunyai hak yang sama tanpa keistimewaan tertentu. Tanpa keistimewaan tertentu. Beliau ni menolak sebarang bentuk layanan istimewa dalam urusan keadilan bagi memastikan tiada penindasan berlaku dalam masyarakat.
Dari segi kebajikan pula, sistem Baitul Mal digunakan secara efektif untuk membantu golongan yang memerlukan seperti fakir, miskin, anak yatim, warga emas dan juga golongan kurang upaya. Jadi ini menunjukkan bahawa keadilan sosial dalam Islam ni bukan sahaja tertumpu kepada menghukum, tapi juga memastikan kesejahteraan hidup rakyat secara menyeluruh. Baiklah, untuk cabaran dan konflik semasa pemerintahan pada zaman Saidina Umar ni, walaupun beliau ni seorang pemimpin yang hebat, tetapi tetap ada tidak terlepas daripada pelbagai cabaran yang besar dan kompleks. Antaranya yang pertama adalah cabaran dalam pentadbiran wilayah yang luas, iaitu antara cabaran utama ialah mengurus wilayah Islam yang sangat luas. Pada zaman beliau, empayar Islam berkembang dengan pesat meliputi kawasan seperti Parsi, Syam dan Mesir. Kawasan yang luas ni menyebabkan urusan pentadbiran menjadi lebih mencabar kerana melibatkan jarak yang jauh dan komunikasi yang terhad. Untuk mengatasi cabaran ini, Saidina Umar telah membahagikan wilayah kepada beberapa bahagian dan melantik gubernur yang bertanggungjawab. Beliau juga memastikan setiap wilayah mempunyai sistem pentadbiran yang tersusun supaya dapat berjalan dengan lancarlah. Lepas tu yang kedua adalah ancaman luar. Beliau juga berdepan dengan ancaman luar terutamanya daripada musuh-musuh Islam seperti Empayar Parsi dan Bizantin. Walaupun banyak kemenangan telah dicapai, ancaman serangan masih wujud dan memerlukan persiapan ketenteraan yang rapi. Oleh itu, Saidina Umar ni sentiasa memastikan tentera Islam berada dalam keadaan yang bersedia serta memperkukuhkan pertahanan bagi menjaga keselamatan negara. Jadi ini menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja fokus kepada pentadbiran dalaman tapi juga sangat peka terhadap keselamatan negara dari ancaman luar. Dan yang terakhir adalah kepengurusan kepelbagaian masyarakat, iaitu apabila wilayah Islam ni semakin luas, masyarakat yang berada di bawah pemerintahan Islam terdiri daripada pelbagai bangsa, budaya dan agama. Situasi ini memerlukan pendekatan yang bijak supaya keharmonian dapat dikekalkan. Saidina Umar ni berjaya mengurus cabaran ini dengan memberikan kebebasan beragama serta memastikan semua rakyat dilayan dengan adil tanpa mengira latar belakang. Pendekatan ini membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan stabil walaupun mempunyai perbezaan yang ketara. Okey, baiklah. Dan yang terakhir yang terakhir adalah kita pergi kepada kesan terhadap tamadun Islam. Kepimpinan beliau bukan sahaja memberi kesan yang mendalam dalam jangka pendek, tapi juga membentuk asas tamadun Islam untuk jangka masa panjang. Okey, baiklah. Antara yang pertama adalah kestabilan politik dan sosial. Antara kesan utama ialah kestabilan politik dan sosial dalam negara, iaitu melalui keadilan yang ditegakkan oleh Saidina Umar, rakyat dapat hidup dalam keadaan aman dan teratur. Mereka juga mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap pemerintah kerana mengetahui bahawa pemimpin mereka bersikap adil dan amanah. Apabila wujud kepercayaan antara rakyat dan pemerintah, maka negara akan menjadi lebih stabil dan harmoni. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Selain itu, kepimpinan beliau ni memberi kesan kepada pembangunan ekonomi negara. Melalui pengurusan Baitul Mal yang sistematik, sumber kewangan negara dapat diurus dengan baik dan diagihkan secara adil. Hasilnya, kadar kemiskinan dapat dikurangkan dan kepentingan rakyat lebih terjamin. Ini menunjukkan bahawa ekonomi yang kukuh bukan sahaja bergantung kepada hasil negara tapi juga kepada pengurusan yang amanah dan berkesan. Dan yang ketiga pula adalah penyebaran Islam secara meluas. Seterusnya, melalui pembukaan wilayah ke pelbagai kawasan, Islam dapat diperkenalkan kepada masyarakat luar. Namun, penyebaran ini bukan melalui paksaan tapi melalui akhlak, keadilan dan sistem pentadbiran yang baik yang dapat memberi minat ataupun menarik minat masyarakat untuk memahami Islam. Dan yang terakhir adalah pembentukan Islam negara pembentukan sistem negara Islam, iaitu beliau ni telah berjaya membentuk sistem negara Islam yang kukuh. Segala pembaharuan yang diperkenalkan oleh Saidina Umar dalam pentadbiran, kehakiman dan ekonomi telah menjadi model rujukan kepada generasi selepasnya. Sistem ini berasaskan prinsip keadilan, amanah, tanggungjawab yang menjadi asas kepada
kepada pembinaan sebuah negara yang stabil dan harmoni. Jadi kesimpulannya adalah kesan kepimpinan Saidina Umar ni bukan sahaja dirasai pada zamannya, tapi terus menjadi contoh dan panduan dalam membina masyarakat ke negara yang ada sehingga ke zaman hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.